Assalamualaikum. Sekarang ni kita berada dekat airport on the way nak pergi Pakistan. Actually trip ni dah lama, daripada 2019 tertangguh akibat daripada PKP. Dan lepas tu sekarang baru ada masa dan kesempatan untuk start the journey to Pakistan lah. I pergi bersama 3 orang daripada 5 orang. Lagi 2 orang tu tak dapat. Okay, jom. Bersama-sama kami. Hello, nama saya Amar dan saya akan jadi the main subject for the what do you call main subject for this trip. The cameraman so to say, camera woman will be my mom. Will be my mom. Okay, so we'll be going. So 3, 2, 1. Okay dah. Assalamualaikum. Ini first time saya nak cuba buat apa tu, video untuk our travel lah. Selalu berjalan-jalan kan tak pernah nak buat video, tak tahu macam nak buat. Macam first time cuba buat Sekarang kita berada di airport. I and my family berlima bersama anak 3 orang dalam perjalanan ke Pakistan bersama rakan kita orang Dr. Sulaiman Nazir. Baru lepas solat, tidak lagi waiting untuk boarding dah. Okay, lepas ni kita jumpa lagi di Islamabad. Okey, perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Islamabad makan masa juga dalam 5 jam lebih. Tengoklah macam mana kita punya perjalanan ke hari ini. Okey, bye. Mari kita apa dia buat waiting. Rasa ini kita masing-masing. Tidur pun ada. Hi Amma. What are you doing? Watching the show. Want to say anything? Not Caesar salad. I'm hungry. I want snack. Again. You want snack? Assalamualaikum. Oh, kejap lagi nak landing ni. Wah, kita dah sampai dah. Ramainya orang. Okay, kita pun naik van daripada airport. Dan kita berhenti dekat Islamabad. Sekejap untuk konon-kononnya nak shopping, tapi dah tak larat dah sebenarnya ni. Jom kita masuk ke kedai yang pertama. Kat sini biasalah dia jual shawl, lepas tu sapra, hamparan tu, and then keychain, barang-barang macam mangkuk-mangkuk kecil tu. Tapi kita tak shopping banyak pun. Dah sampai dah. Okey lah, tadi kita pergi shopping sekejap satu tempat, and now kita makan kat sini. Here western food. Di tengah-tengah Islamabad center lah. Okay, I think that's all. Obviously. जो आप काम कर रहे हैं ना ये ठीक है. Dia tanya okey ke comfortable? Ini di Sheraton Hotel, the first night dekat Islamabad lah. Lepas turun daripada flight semalam, kita pergi shopping dekat Islamabad Mall. Lepas tu nak kita bermalam sekejap di Sheraton Hotel. Ni macam butik hotel lah sini. Morning, Assalamualaikum. Mereka dah tengok video budak-budak. Wow, you all punya bilik so big. Wow. Hai bang, how are you? Tidur seronok dalam tadi? Okay. Hai bang. Wah, ada sofa. Mama, so how is your first night at Islamabad? Good. So, Agak sejuk. Sejuk? Oh, this is Senator House. Office ke house? Office ni, this one. The building, government building. Pakistan.
Morning, sekarang pukul 6.30 pagi, tengah tunggu nak makan. Ni dia punya depan lah, dah habis makan, kita pun bergerak dalam pukul 8.30. Okay, sekarang ni kita akan menuju ke mana ni? Kita akan pergi ke Chilas. Chilas ni dalam tempoh 12 ke 14 jam je, bergantung pada perjalanan. Tapi selepas 5 jam perjalanan nanti kita akan berhenti ke Besham untuk lunch dekat Hilton Hotel, so called Hilton Hotel lah. So nanti bila sampai nanti kita buat review yang baru. Okay, bye, Assalamualaikum. Apa? Indus River. They're going to build a dam soon, right? Huh? Dam. They're going to build a dam here, is it? Professional driver can travel on these roads, not the first time driver, not first time driver. Not even first time. Like a driver who drive on the areas, plain areas, he cannot drive in this part. They are used to all this. Daily they have to come here in the same road. Yeah. Many times, many times. Even sometimes we have vacation, holiday. They don't have. He will come to another road and another. Yeah, they want a experienced driver. So don't worry. Be happy. Fun time. Fun time lah sangat. Sepanjang perjalanan ni, actually kami melalui Karakoram Highway yang terkenal dengan wonders of the world tu. Mostly di tepi-tepi cerunan, gunung-gunung yang tinggi, ada bahagian jalan yang besar, cantik, dan ada juga bahagian yang sempit dan mostly di tepi-tepi cerunan yang menakutkan. Macam-macam pengalaman yang melalui Karakoram Highway ni agak stressful sebenarnya, sebab ini takut kereta laju, lepas tu dia orang adalah bawa laju dekat you zigzag cerunan tu pun langsung tak slow down. Okay, sekarang kita dah sampai. Kita sampai Besham selepas 5 jam perjalanan, berhenti untuk lunch dengan solat Zuhur. Lepas tu kita teruskan perjalanan lagi untuk ke Chilas. Nak tahu tak berapa jam? Ya Allah Tuhanku, ada lagi 8 jam nak pergi ni. Kita kira-kira sampai lebih kurang dalam pukul 8 atau 9 malam. Tengoklah macam mana nanti. Jom. Pada siaran akan datang nanti I cerita apa yang kita jumpa di sepanjang Karakoram Highway. Kejap lagi dah nak malam ni. See? Dah malam. Kalau tengok jam dah pukul 6.30, 7. Berapa nak sampai? Sabarlah jiwa yang menakutkan ni. Dalam gelap, tak ada lampu jalan. Jalan kecil macam tu pun boleh buat laju juga. Ya Allah, ya Tuhanku, seram aku. Tengok tu selisih. Dia dah tak nampak lampu. Silau lah tu, tak pandai nak kecilkan pula dia punya lampu tu. Subhanallah. Cepatlah sampai. Tak sabar nak sampai dah ni. Stresnya. Okay, sekarang dah pukul 10. Sampai pun. Jam dah menunjukkan pukul berapa ni? Dah pukul 11 dah. Kita tengok bilik dorang dekat Chilas. Where's the ibu kat sana. Bilik, over there. What number is this? 14. See? Oh, it's a bit. Wow, so nice. Ada 1, 2, 3 tempat duduk. Tak tahu di 14. Dia entah so. Jadi korang ngaji-ngaji sikit baca lah aku patut baik. Tak adalah 4 orang kan. Kan. Cari bilik. Ni kita masuk bilik ni. Mari kita tengok bilik kita. Masuk. Masuklah. Tengok bilik. Tu dah masuk dah tunjuk bilik. Kita pada gambar tu. Hi, this is our room. This is the master bedroom. Ada toilet. Basic lah. Okay, dia dekat kita kat Chilas. Sekarang berapa? 11.30 malam. Baru sampai daripada Islamabad. Pagi tadi pukul berapa betul tak? Okay,
we survived, alhamdulillah, of the 14-15 hours journey for today. Good morning. Okay, kita berjumpa lagi untuk siri yang akan datang dengan tajuk Karakoram Highway. Bye.